Okey, Assalamualaikum dan salam Jumaat. Hari ni kita bersama tetamu jemputan kita. Nama apa lah? Nama apa, boleh perkenalkan diri? Joe. Sarjan Joe. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Okey, Sarjan Joe. Seperti biasa, sebelum kita punya podcast berlangsung, saya ada beberapa soalan cepu mas lah Encik Joe, Sarjan Joe. Kita berehat seketika. Tak dengar apa tu? Okey, soalan yang berbunyi, kalau Encik Joe ada RM150 dalam genggaman, apakah Encik Joe akan buat dengan 100 tersebut? Kalau diberi RM150 dalam tangan, bermak Apa Encik Joe akan buat dengan 100 tersebut? 100 ke 150? Encik Joe ada 150. Okay. Tapi dengan 100 tu Encik Joe nak buat apa? Mana lagi 50? 50 simpan lah, takkan nak joli semua kan. Okay. Bermakna saya ada 100 lah. Basically 100 lah. Okay. Memang cash ke dalam bank? Cash. Sebab dalam bank kita takut ni kan, transaksi tu dikesan lah. So dengan 100 tu Sarjan Joe nak buat apa? Mana boleh spend lah, buat apa-apa pula 100 tu. Terpulang. Terpulang. Kalau ada rezeki lah, boleh pegang 100 lah tangan. InsyaAllah kalau boleh nak sedekah kepada anak yatim lah. Apa nama host ni? Nak tanya apa nama host? Nama saya Hakim. Tapi Encik boleh panggil saya Hey. Hey kamu yang berputus berbaju. hatiku. Okay, Encik Joe sekarang basically kerja sebagai apa, boleh saya tahu? Saya sekarang ni bekerja sebagai pembantu makmal lah. Pembantu makmal di fakulti something lah. Jadinya lama dah lah. Apa yang lama? Tu pekerjaan saya tau. saya, Pekerjaan halal. saya tak ina pekerjaan Sarjan Joe. Okay. Boleh? Tapi tu apa yang awak itu? Boleh saya tanya? Ui. Boleh tanya-tanya tu misi ori. Oria. Dah 2 tahun sampai. 2 tahun. Misai. Ha? Pandai Sarjan Joe jaga misai. Ya. Ni gaya potongan apa ni? Jadi inspirasi sudah semestinya daripada Wak Doyok lah. Nampaknya Nampak klasik. lebih advance lah. Dia macam potongan tingkat lah ni. Skim tingkat. Yes. Memang Wak Doyok sendirilah yang menginspirasi kan saya. Oh, menarik lah. Sarjan Joe mempunyai perwatakan yang agak menarik lah. Kalau kita dapat lihat dari segi pemakaian ni, jenama apa ni jaket je ni? Tengok. Okey, bersama kita Sarjan Joe. Kita buat pasang badan bersama Sarjan Joe. Okey, mula dari head to toes. Head, ni and toes and shoulder. Okey, Encik Joe, teruskan pasang badan bersama Encik Joe. Start dari mana? Head and toes. Head, kepala, rambut, ni
beli dekat Uniqlo. Misai buat doyok punya. Misal gaya betul kan? Spek mata boleh saya tengok spek mata yang bawah. Polis. Berapa ringgit? Beli dekat ni lah, dekat balai polis lah. Berapa ringgit? Oh. Angin. Berapa ringgit? Spek ni. Spek mata berapa ringgit? Boleh tunjuk kat kamera kat jenama. Tunjuk kat kamera. Okey. Berapa ringgit? Baju. Nak balik yang tu boleh tak? Lagi. Dalam 2-3 jam lah. Okey, ni baju. Baju daripada boleh tak lepas ni invest mic yang best sikit lah, yang dia mic dia letak kat sini kan, tak payah nak jadi macam tu lah. Okey guys, tolong lepas ni tolong jangan skip iklan ah. Iklan tolong tengok lah. Sebab kita nak apa orang panggil tu ah? Monetisement. Tolong jangan skip iklan ah. Baju Pun Gucci. berapa ringgit tu? Tanya design dia ori ke tak? Banyak kali jatuh kan. Misal ni ori. Misal ori buat dekat barber depan tu. Oh. Sakit kan? Tu kena shave dulu tau. Okey. So pengalaman Encik Eka dalam bekerja dalam bidang utility lah, bahagian pembantuan kemakmalan lah. Kalau Encik Eka dapat gaji sebanyak RM1,700, sekian-sekian tak potong income tax lah, tak termasuk income tax. SST 10%, GST 6%. Encik Eka akan buat investment kat mana-mana ke? Sudah semestinya akan invest ke dalam portfolio lah. Contohnya? Ha? Contohnya portfolio syarikat-syarikat lah kan. Syarikat-syarikat yang besar. Oh, maksudnya Encik Eka memang duk beli saham jugalah dalam masa yang sama. Masa yang Secara sama, langsung yang sama-sama masa yang sama, maksudnya masa yang sekali lah. Oh, saya faham. So selama ni memang tak pernah ha? Selama ni tak pernah ha? Tak pernah. Apa yang tak pernah? Boleh dengar. Kita berehat tak nak isap okok. Serabut gas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Kita buat podcast outdoor hari ni bersama tetamu jemputan kita. Boleh perkenalkan diri, nama, asal, umur, nombor IC. Mari aku pegang. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama kembali lagi dalam podcast kita dengan host kita. Host kita boleh perkenalkan diri. Host. Nama saya Zack. Nama saya Kejora. Tadi first segment Joe kan. Second segment Kejora. Okay, tajuk podcast kita hari ni Life. L-I-F-E. Life. Okay, setengah some people jumpa maksud life. Yes, we know that life is hidup, kehidupan.
but the meaning yang lebih mendalam about that word, even though only have 4 alphabet, L-I-F-E, Alphabet. alphabet. Okay, then then some people found the meaning just in 10 years. Ada yang 98 years baru faham apa maksud dia. Bermakna So Encik Encik Kejora, pada pendapat Encik Kejora, apa maksud life? life. L-I-F-E. Oh, sorry. Macam yang host. Apa nama host tadi? Yes. Jazz. Macam yang Jazz cakap tadi. Z. Z. Macam yang Z cakap tadi. Life adalah hidup. Kan, hidup. Jadi apa itu hidup? Tu yang saya tanya. Oh, ya. Encik Kejora. Yalah, ni kira mukadimah lah, sabar lah. Ya, Nak okay. bagi nampak ayat tu Okay. nampak cantik. Okay, Jangan okay. kena potong please. Okay, sorry. Tengah structure ayat ni. Padahal otak ni tak ada apa pun. Okay, Tapi sorry. tengah cuba. Okay, Okay. sorry, minta Okay. maaf. Hidup ah. Apa tu hidup? Tu yang saya tanya. Okay. Encik Kejora. Tu yang saya tanya Encik Kejora. Apa yang Encik Kejora faham pasal hidup? Hidup ni Sebab setengah orang faham hidup ni makan, minum, tidur. Dia different people, different kefahaman lah, understanding of the word, you know. different pronunciation lah. Yes, you know that, right? Okay. Bagi Encik Kejora, apa maksud hidup? Ianya tiada maksud. But life is beautiful. Yes, Life. I agree about that. Yeah. You need to accept the good and the bad. Kalau hang just accept the good, bad hang tak accept, dia tak jadi life. Hang kena accept dua-dua, the good and the bad. So means that kita boleh rungkaikan bagi Encik Kejora katakan tadi lah. Tengok kamera. Oh. Bermaksud hidup ni give and take, cons and pros and everything lah, perasaan and mutualism about that, something like that lah. Wow. Terlalu tinggi ke bahasa saya? Yeah. Okay. Apa pula hidup bagi Encik Z? Cuba Encik Z terangkan. Hidup ni meluas. Luas. Pada pandangan saya, hidup ni bukanlah sekadar kita bangun pagi, buka mata, main game, makan, tidur. No, not like that. As everyone know about the religion teach us from the religion lesson lah. Dunia ni hanya tempat persinggahan yang bukan abadi pun, sementara. Kan? So apa tugas kita kat atas muka bumi ni sebagai khalifah, kan? Iaitu Lelaki lah. beribadat lah. Beribadat. Beribadat. Membuat amal lah maksudnya. That's why I say just now, some people found it in 10 years. Ada orang yang dapat maksud meaning tu, nikmat beribadah tu ketika mana sudah Panjang orang kata, umur, ya, sudah lanjut sudah umur. lanjut umur. Muka dah berkedut, jamang dah beruban semua kan. Kita alhamdulillah janggut masih hitam. Lebat. Sebab pakai minyak buat doyok. So apa pada pendapat dan pandangan serta kepribadian Encik Zack Z Kejora. Encik Kejora sepanjang berapa tahun tadi? That's why intro tadi saya tanya umur berapa. Tak bab. Tipu dah. Tipu lah. Tua. 46. So sepanjang Encik
Sepanjang Encik Kejora hidup 46 49 6. Asal tadi 46 Okey, 40 okey kita okey belum okey. tentu faham Inggeris. Okey. Belum tentu apa faham. Target audience kita bermaksud Budak-budak ah. muat band dua lah. Muat band dua. Okay, never mind. So Band dua. untuk Encik Kejora sepanjang hidup 49 years old, apa yang Encik Kejora faham tentang hidup? Hidup ni adalah overcoming challenges lah. Oh, okay. Overcoming challenges. Kerana biar hidup ni sendiri dia macam ni. Apa tu? Ya kan? Cabaran, kesenangan. Cabaran, kesenangan. Cabaran, kesenangan. Dia tak macam ni. Kesenangan. Dia Life must be bought if like that. What? Senangan. hmm. Okay, saya translate. translate. Okay. Hidup akan membosankan jika selalu senang. Basically kena ada thrill. Hidup kita kena ada thrill. Thrill tu apa? Keberanian. Thrill tu Kecabaran. Yes. Oh, okay. Yes. Yes. Life. Okay, sepanjang Encik Kejora hidup 49 tahun kan hidup kan. Mesti sometime or most of the time Encik Kejora pernah face the challenge lah, cabaran yang we all know some people face a small problem, some people face the biggest problem. Boleh Encik Kejora kongsikan cabaran yang paling hebat sekali yang Encik Kejora pernah hadap? Dan berjaya tak mencari solusi ataupun jalan penyelesaian untuk tu dan reaction lah sebelum, setelah dan semasa? Memandangkan dulu saya pernah selalu orang selalu orang kata kalau berkhidmat dalam tentera, orang kata macam mana? Berkhidmat dalam ketenteraan. Oh, Encik Kejora dulu ni lah, uniform lah. Ya, badan beruniform. Badan uniform. Boleh saya tahu badan uniform apa, KRS ke? Sekretiga. Sekretiga. Di sebuah hutan lah. Ni cabaran. Kemudian dalam pukul 4 ke 5 petang macam tu, seekor harimau belang lah. Seekor harimau belang datang. Dia mungkin dia tengah kelaparan tu. Dan dia cuba memakan saya, memakan. Dan saya cuba sedaya upaya melarikan diri daripada tiger tersebut. Maksud kata sama-sama cuba lah. Saya lah cuba, dia tak lari lah, dia ligan. Dia cuba makan Encik Kejora. Ya. Encik Kejora cuba lari. Ya. Sama-sama cuba lah. Sama-sama cuba. Okey, faham. Cuba. Kemudian si harimau tu yang menang. Parut. Tunjuk. Oh, tu. Tunjuk ke kamera. Ini adalah battle scar saya dengan harimau. Bukti bahawa saya telah bertarung nyawa dengan seekor tiger. Parut ni akibat cakaran ataupun gigitan? Macam ni ya. Cakaran atau gigitan, sebab saya tengok daripada scars ni cakaran ni. Cakaran, yes. Benar lah. Cakaran. Cakaran.
Syakaran makaran. Syakaran makaran. Kemudian macam mana ending dia? Saya dimakan hidup-hidup. Ya. Saya dimakan hidup-hidup. Sebab dia telan terus. Saya 2 bulan di dalam perut tiger. Jadi konklusi daripada cerita Encik Tak kata lah, dia tak kata lah, cerita real lah. Real. Encik Kejora, saya dapat menyimpulkan kesimpulannya harimau ni dia suka makan secara fresh lah. Yes. Maksud kata kalau bangkai ke, mungkin Cik Kejora kalau mati sebelum tu mungkin dia takkan makan. Dah, tak makan, tak makan. Sebab dia suka makan hidup-hidup. Yes. Betul lah tu. Saya ni 100% sastra. Tu saya ada soalan terakhir lah sebelum kita menutup tirai podcast kita pada petang yang hening ini. Apa tu? Ronaldo atau Messi? Susah sebenarnya nak jawab Ronaldo atau Messi? Susah sebenarnya nak jawab soalan ni. Ronaldo atau Messi? Sebab dia adalah Ronaldo atau Messi? dua individu yang berbeza. Mbappe atau M Salah? M Salah. We never walk alone. We never walk alone. Bagi tagline salah satu. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Kejora kerana sudi hadir ke podcast kita pada petang yang hening ini. Tak lupa juga kepada sponsor kita, Cricket. Tahan lebih lama. Cricket. Lebih penyalaan. Okay, sekali. Cricket. Cricket. Lebih penyalaan. Cricket. Nylon body. Thank you. Patutnya host yang kena cakap segala sponsor tu tak. Dah host lupa, host bodoh. Okay, never mind. Okay. Terima kasih Encik Kejora. Terima kasih Encik Z. Sama-sama. Kita sama-sama. Sama-sama Encik Okay. Z.